Korang tahu tak yang 61% rakyat Malaysia tak mampu untuk ada emergency fund walaupun setakat RM1,000 je pun. Peratusan ini dapat daripada tinjauan Bank Negara, iaitu daripada laporan rangkuman kewangan FCI 2024. Maksudnya separuh daripada rakyat Malaysia tak ada savings. Ini adalah masalah besar ya, sebab kalaulah orang-orang macam ni ada masalah dari segi kena buang kerja, anak nak kena masuk hospital, ada orang nak pinjam duit, mak sakit ke apa ke, dia nak korek duit daripada mana? In my opinionnya ada 3 sebab ya kenapa rakyat Malaysia tak ada duit simpanan. First of all adalah sebab social media. Zaman sekarang ni memang susah untuk kita nak tahan nafsu kita. Sebab apa? Sebab semua orang pergi tunjuk kemenangan dia. Padahal dia tak kaya pun. Maybe dia ada rumah besar. Tapi kalau dia vacation dekat mana? Dekat Selangor je lah. Dia tinggal Selangor, dia vacation kat Selangor. Jadi kalau you sebagai orang biasa ya, pergi tengok kawan-kawan you, pergi belanja sana sini, you ingatkan you lah yang paling miskin. So you pun nak buat semua. So bila you dah tak ada duit, you akan buat apa? You akan swipe your credit card ataupun you akan meminjam daripada institusi kewangan yang lain. Next, nombor 2 adalah kenapa korang tengok video ni ya. Kebanyakan orang, dia tidak ada kesedaran literasi kewangan. Ini adalah 2 benda berbeza. Kesedaran tu adalah dia sedar. Aku sedar, aku perlu belajar pasal kewangan. Literasi kewangan pula adalah korang memang tahu macam mana nak jaga kewangan. Ataupun kadang-kadang dia ada literasi kewangan, tapi dia tak ada kesedaran. Nampak tak? So korang kena ada dua-dua ni walaupun dia adalah 2 benda yang berlainan. Yang ketiga adalah orang yang hidup berdasarkan YOLO. Rugilah tak beli, rugilah tak pergi, rugilah tak tengok. Jadi itulah dia. Kalau korang tak mampu untuk ubah 3 benda ni, korang tak mampu nak conquer 3 benda ni, nombor 1 adalah korang tengok orang bermain social media, korang kata whatever, korang cuma tunjuk yang menang-menang, yang rumah kecil, kereta buruk, lepas tu pekerjaan tak bagus, maka kat rumah biasa-biasa korang tak tunjuk. So if you faham benda itu, dan you tak akan tertipu oleh social media punya posting dekat luar sana by your friends ataupun influencers dekat luar sana. Nombor 2, kalau korang sedar korang ada kekurangan dalam segi literasi kewangan dan korang sedar yang korang perlu improvekan benda ni, ataupun korang memang dah ada pun cuma korang sedar korang tak pernah buat lagi, do it. Dan nombor 3, korang sedar yang hidup ni bukan sekali saja. Janganlah terikut-ikut, janganlah terasa macam rugi kalau tak buat itu, tak buat ini. Tak apa, kalau belum masanya, tak apa, buat tahun depan. Maybe korang 25 tahun, tahun depan 26 tahun. So buat kalau tak tengok konsert tu pada umur 25 tahun, tunggu je lah. Tak apa, it's okay to tunggu. Janji jangan korang terkedik-kedik bila dah tua nanti, bila dah tidak ada duit. You don't live once, you live every day, you die once. Cuba korang komen sikit lah, dah tahun baru ni pun, adakah korang akan berubah ataupun korang akan kekal cara sama for the past 25, 26, 30 years yang lepas?